bersama saya Azna Ainun dan saya Ichi. Okey, kalau you all tengok di depan kami banyak sangat barang. Hari ni kita nak unboxing barang-barang yang ada di depan kita. Okey, Ichi, barang yang pertama Ichi nak pilih yang mana? Kita tengok 4G wireless router. Dia ada 2 antena wifi, 2 antena untuk 4G. Jom kita tengok. Kita tengok kat dalam dia ada apa. Dia dah bagi siap-siap. Kalau yang tak faham boleh tengoklah yang kat dalam ni. Okey, ni sambungan dia. Okey. Wah. Mana dia punya wire? Cuba teka. Kat belakang. Tunjuk sikit Ichi. Kat belakang. So ni tu dia. Macam sini. Sini pusing. Pusing ke? Tadi kita pusing. Betul. Jangan salah, jangan kepok pergi patah mampui. Pusing macam tu Pusing baik-baik. Nak kepok mampui. Dia macam ni. So, cara nak pasang nak Ainun? Ni yang bulat dengan bulat. Okey, macam tu je. So, apa bubuh dekat apa punya plug, dia akan menyala. Letak yang kedua. Okey, barang yang kedua Ichi. Tak sabar. Kali ni Ainun pula pilih. Ainun pula pilih. Okey, disebabkan Ainun suka benda yang berwarna hitam, so nak pilih yang warna hitam. Apa dia di dalam warna hitam ni? Ni Mi Band 5. Apa yang ada dalam Mi Band 5 ni? Mari kita buka tengok. Mari. So ni macam biasa dia akan bagi semualah dalam ni. Kalau tak faham boleh tengok kat dalam ni. Okey, yang ni dia punya charger. Ichi buka. Charger dia. Okey. Cantiknya. Halus. Okay. Tapi yang ni bukan sebelum ni dia ada yang apa Mi Band 4 mungkin? Yang ni dia apa kata apa? Lebih apa? Lebih latest, lebih ni lah kot. Lebih apa Lebih apa? Lebih canggih. Tengok. Nice weh. USB macam biasa. No, dia punya charger dia lain. Saya nak tengok. Luar biasa charger dia. Dia punya kelebihan magnet nak charge dia, nampak tu. Gitu. So kami nak produk yang seterusnya ni, Cik. Next. Okey, kali ni kita bersamalah. Bersamalah pilih yang mana satu. Ikut suka. Okey, 3 mata. 1, 2, 3. Okey, yang ni. Berus gigi ya. Berus gigi? Okey, ni bukan berus gigi biasa nah. Patutlah tak ada batang. Dia macam biasa dia bagi USB untuk cas. Untuk cas. Nampak tak ni? Bergegar. Bersih sikit gigi. Celah-celah yang kotor-kotor. Aduh, keluar habis. Next. Okey, ni yang tipati Ichi pilih ya. Satu, dua, tiga. Ni depan ni. Tripod. Tripod ni dia special sikit dia bukan tripod biasa-biasa nah. Okey, apa yang untuk special dia? Insta famous, YouTuber wajib guna yang duduk pi vlog tu. Nak guna betul nak letak boleh guna. Sorry. Apa dah faham? Boleh selesai dah? Okey, kita je. Okey, tak tip. Next. Warna biru ni. Okey. Apa benda ni? Nampak macam menarik. Wi-Fi smart socket. Kita tengok dulu. Okey. Macam menarik. Dia macam pelak ni. Macam pelak. Nak keluar kan guys? Gelam lah. Tak mau keluar. Dia malu. Untuk app yang sesuai yang digunakan dengan ni, dia bagi app untuk Android dan juga untuk Apple. Kita kena download apps untuk kontrol dia ni. Bagi. Okey. Ni apa dia ni? Mi apa ni? Mi kuah. Bukan mi kuah. Mi Wi-Fi. Kelebihan dia macam nak kuatkan Wi-Fi kita yang kurang kat rumah tu. Yang macam ada signal, tak ada signal tu. So dia nak tolong kuatkan Wi-Fi tu. Next. Kita ambil yang satu lah. Alright. Okey, yang ni dia nama dia Tuya Infrared. Apa dia tu? Tuya Infrared. Kelebihan Tuya Infrared ni dia boleh kontrol semua barang elektrik yang ada infrared. Semua. Okey. Dia ada apps dekat dalam ni. Apps dalam ni yang nak kontrol dia daripada sinilah. Kena download dulu. Download apps dia baru kita boleh kontrol ni. Alright, itu saja. Okey, terakhir. Yang ni kita nampak macam cek suhu. Tapi yang ni dia bukannya macam kena tembak-tembak dekat kedai tu. Dia kena ikut dia punya ni lah. Apa tu? Bagi yang nak cucuk dia tu.
Okey, dia ada jenis-jenis dia. Okey. Pastikan beli yang betul lah. Jangan pakai beli je, okey? Kalau pergi kedai, korang tu nak tembak Ichi. Kata no, stop. I tembak you. I like it. Okey, untuk pengetahuan semua, semua barang-barang yang kita unboxing pada hari ini ada di My Shopping Live. Alright. Jadi untuk next episode kita akan cerita tentang produk-produk yang lebih teliti. So jangan lupa saksikan kami di episod yang akan datang. Bye.